Sempena pelantikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amar Abang Johari Tun Najib Oping sebagai Ketua Menteri Sarawak menggantikan tempat Allahyarham Tan Sri Adnan Satim, saya mewakili rakyat Melaka termasuk para exco dan kerajaan mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amar Abang Johari kerana telah dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak. Saya yakin dan percaya Datuk Seri Amar Abang Johari adalah orang yang paling tepat dan paling sesuai memandangkan pengalaman beliau di dalam kepimpinan dan juga politik negeri Sarawak sebagai timbalan Presiden Parti PBB. Beliau juga adalah yang paling kanan dan paling berpengalaman, dan kalau kita lihat dari kronologi beliau di dalam politik, bermula dengan setiausaha politik seawal tahun 82 dan sehingga hari ini melebihi hampir 40 tahun. Ya, jadi saya kira ini adalah suatu aset kepada negeri Sarawak, dan saya yakin Datuk Seri Amar Abang Johari akan melakukan yang terbaik dan akan meneruskan legasi Allahyarham Tan Sri Adnan Satim. Tahniah dan syabas Datuk Seri Amar Abang Johari Tun Oping. Tahniah.